Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sa'alaina rahmatan wa alaina min rozaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, semua boleh duduk. Terima kasih, duduk. Semua dah kenyang ke? Dah kenyang ke? Makan apa tadi? Mahal? Okey. Okey, hari ni kita nak belajar teka tajuk apa? Okey, cuba semua orang tengok bawah meja. Siapa ada getah yang ada getah? Semua tengok bawah meja. Ha. Siapa yang ada bangun berdiri? Getah yang bergulung macam siapa? Ha. Cuba tengok. Ha, okey, siapa yang ada bangun? Tak ada, dua orang je yang ada. Okey, kamu nama apa? Okey, kamu buka dulu. Kamu dapat apa? Okey, pusing tunjuk dekat kawan. Kamu dapat apa? Okey, kamu pula. Batisha. Dapat apa? Tunjuk dekat kawan, pusing. Pusing badan, tunjuk dekat kawan, pusing. Pusing, tunjuk. Okey. So tajuk kita apa ini? Peta? Kelas, tajuk kita apa ini? Peta lakar. Okey, dua orang ni boleh duduk. Peta lakar. So, kita punya objektif kita hari ni, kita nak dapat tahu ciri-ciri peta lakar. Yang kedua, dapat menyatakan simbol-simbol dalam peta lakar. So, kita tengok slide dulu. Okey, kalau kamu tak peta, apa yang ada dengan peta? Ada pokok. Lagi? Rumput-rumput. Ha, lagi pandai lagi? Lagi? Sungai lagi? Sekolah lagi? Rumah lagi? Masjid. Jalan kereta api. Balai polis. Gosh, pandainya semua. Uish. Ya, ya. Okey kelas, ini adalah peta lakar. Okey, peta lakar ni terbahagi kepada beberapa, iaitu pertama ciri peta lakar, yang kedua simbol-simbol dalam peta lakar, langkah-langkah melukis peta lakar dan juga pandang darat. Okey. Ini adalah, ini bukan arah mata angin. Atas saya ambil. Atas tu dulu. Okey kelas, boleh tengok kat sini. Okey, ciri-ciri peta lakar ni dia ada 5. Dia kalau kita nak buat peta lakar ni, kalau kita nak lukis peta lakar, kita pastikan kita ada 5 ciri ni. Yang pertama ialah tajuk.
Yang kedua ialah pemidang. Yang ketiga simbol. Lagi? Pandai. Okey. Kalau tajuk kita nak tulis kat mana? Kalau kelas, kalau tajuk kita kena tulis kat mana? Kita kena tulis dekat atas. Petunjuk kita kena tulis dekat bawah. Pemidang tu apa? Pemidang tu kotak dia tu. Lepas tu arah mata angin. Kamu kena lukis arah mata angin dekat situ, tahu? Dan juga simbol-simbol dia. Simbol macam kamu cakap tadi, simbol sekolah, simbol masjid. Segala simbol tu. Nanti kita akan kena pasti apakah simbol-simbol tersebut. Okey. Simbol-simbol ni terbahagi kepada 4, iaitu simbol kawasan, simbol titik, simbol garisan dan juga singkatan perkataan. Okey, contoh simbol kawasan apa? Dan ipa, lapar, ukur, Okey. Okey, betul. Sebenarnya simbol-simbol ni adalah simbol-simbol semula jadi. Ya ke? Betul ke? Hutan semula jadi ke? Hutan orang buat ke semula jadi? Semula jadi. Okey, so kamu kena ingat lah. Ni dia punya simbol-simbol dia. Kamu kena ingat ni. Nanti kelapa macam mana? Tolong buat pelik-pelik. Masjid macam mana? Kuil, gereja, tokong, tanda aras, tanda tinggi, stesen, trigonometri. Biasanya kalau paling basic dalam petak lakar ni kita jumpa apa dia? Simbol apa yang kita selalu jumpa? Paling simple. Pokok. Hutan jarang sekali. Pokok. Sungai. Laut jarang sekali. Jambatan. Pokok sekali lah. Kapal pokok. Jalan raya. Sempadan jarang. Pertempatan. Pertempatan tu ialah rumah-rumah. Rumah-rumah kita. Tali air jarang. Siap. Okey, ni boleh ingat tak simbol-simbol tu? Betul? Ingat balik simbol-simbol. Okey, ni lima benda yang perlu ada tadi. So, siapa yang ingat? Okey, siapa yang ingat? Ambil ni, dekatkan kat depan. Nah. Saya boleh buat yuk. Saya nombor 4. Saya boleh buat yuk. Dia ada 5 saja. Kenapa sampai 6?
Okay, Mah. Mah. Alamak, saya salah ni. Salah print. Ha, dekat anak panah tu. Kamu rasa yang mana? Tinggi tak apalah. Yang ha, boleh. Saya tak sampai tu. Dia tak sampai, tolong dia sat. Terbalik. Kenapa kamu tak ambil? Nah. Kat mana arah mata angin? Okey, belajar perempuan. Belajar perempuan. Kumpulan belakang sekali. Kumpulan belakang sekali. Kumpulan yang belakang. Kamu lah. Cepatlah, kumpulan belakang sekali. Siapa lagi belakang kamu? Sampai tak? Ubah. Kamu ubah. Simbol. Bawah arah mata angin. Satu. Jahat. Letak je mana-mana. Asalkan dekat dengan anak panah. Ya. Sama. Ya. Allahu Akbar. Okey, betul tak? Yang mana yang salah? Yang mana? Siapa kata salah? Siapa kata ada yang salah? Siapa kata betul? Okey. Yang tak angkat tangan tu? Nak kena berdiri kat depan ke? Okey, so pertama tajuk. Yang kedua kita kena ada pemidang. Kita kena ada arah mata angin. Simbol dan yang terakhir ialah petunjuk. Apa? Ya, sebab saya salah print. Saya salah tulis petunjuk dengan tajuk. Jahat. Okey, simbol ni adalah kegunaan simbol. Simbol ni untuk apa? Okey, simbol ni dia menggambarkan ciri-ciri geografi dalam peta lakar tersebut. Yang kedua, dia dapat menjimatkan dalam peta. Takkan sekolah kamu nak lukis sebuah sekolah yang besar dalam peta. Masjid takkan kamu nak letak sekali dengan kubah-kubah yang besar tu. So kamu hanya buat simbol.
Okey, ni simbol tadi. Simbol titik ialah masjid, kuil, gereja, tokong, tanda aras, tanda tinggi, stesen. Stesen apa tu? Trigonometri. Okey, yang ni simbol kawasan yang tadi adalah tanah. Okey, dia menggambarkan kawasan yang luas seperti tasik, sawah, ladang, hutan dan sebagainya. Tu, ni garisan simbol. Macam sungai, benteng. Ni menandakan ciri-ciri yang memanjang lah. Semua benda ni kan panjang-panjang kan. Tak payahlah kamu lukis sampai ke atas tu. Okey, ni perkataan singkatan. Perkataan singkatan macam kalau pejabat pos, kita berbual PP saja. Kalau sekolah, Naim, kalau pulau apa? Kalau pulau, singkatan perkataan dia apa? Bangun. Pulau, perkataan singkatan dia apa? Pulau ah. Ya. Tu. Kat depan pun ada. Adam, bantu dia. Perkataan singkatan dia apa? P. Untuk rumah rehat? Rumah rehat? Apa? RR. Okey, duduk. Sungai SG ni selalu kan kamu tengok dekat signboard kan? Sama juga digunakan dalam ni. Dalam peta. Okay, saya akan bagi ni setiap kumpulan. Kamu perlu lukis simbol-simbol tadi. Satu kumpulan. Sekarang. Ya. Ikut je, pen boleh, kertas boleh. Sekolah kena buat lambang sekolah. Ikut simbol sekolah lah. Simbol sekolah macam mana? Bukan, dia bukannya sekolah kamu. Dia simbol apa? Simbol garis? SEK tu simbol apa? Simbol sekolah. Betul, tapi dia dalam kategori simbol apa? Nama. Simbol apa? Betul. Nama sekolah. Dia kan, kita kan ada apa tadi? Simbol garisan, simbol kawasan, simbol titik, singkatan perkataan. Betul. Tu dia lah, kira tu. Ya.
Lukis elok-elok. Ya. Oh, dia betul. Dah ke? Tak payah tiru, semua tak sama pun. Okay, siap? Semua dah ingat ke? Ya, dah tulis nama. Tulis nama kat belakang, tulis nama 4 orang. Nama Alif ke berarti? Nama dua-dua boleh. Ya, ha? Ya, hantar kat depan. Pastikan nama ahli kumpulan kamu tulis dekat belakang. Gila tak boleh. Tak boleh. Okey. Siap. Betul. Okey, lagi 3 kumpulan lagi belum? Okey kelas. Dah ke? Dah. Lagi seminit je. Siapa lambat kena denda. 3 2 1. Tulis nama. Nama. Pastikan tulis nama kumpulan dan nama ahli kumpulan. Saya tengah record nak ini.
Kumpulan 4, cepat. Cepat. Okey, kita akan buat benda ni. Satu kumpulan saya akan bagi 3. So masukkan dalam ni. Nanti masukkan dalam ni. Buka dan masukkan. Saya bagi secara rawak saja. Saya suruh mula baru mula. Pegang dulu. Satu kumpulan saya akan berikan 3 gambar. Tengok dulu. Satu kumpulan 3 gambar. Okey. Okey, tengok dulu gambar apa yang kamu dapat. Okey, seorang wakil. Okey, sebelum tu kamu ingat kamu dapat apa? Ingat tau, 3 benda tu gambar apa? Bangun. Okey, ingat 3 gambar apa? Dah ambil seorang wakil, masukkan dalam ni. Masukkan dalam simbol-simbol ni. Ya. Ya. Kamu. Okey, kalau dah tu gambar ke apa? Yang ni, yang atas ni kena letak kat situ tau. Nah. Ibu tak dapat ni you. Ha, dekat meja kamu. Okey, cepat kelas. Okey, tadi siapa yang dapat sekolah? Angkat tangan. Kumpulan yang dapat sekolah. Saya kata kalau sekolah kan singkatan. Dia bukan simbol, dia singkatan perkataan. Kamu letak kat mana? Kamu letak kat mana? Mari kita tengok betul ke tak? Okey, betul ke jawapan kamu ni? Betul ke? Siapa dapat payah? Okey, payah duduk kat mana? Duduk dekat simbol kawasan. Betul. Padi siapa dapat? Padi. Okey, kumpulan 2 ada 1 markah. Padi siapa dapat? Padi. Kita lah. Kita padi. Padi. Saya. Padi dekat mana? Simbol kawasan. Kawasan.
Lagi satu markah. Kelapa sawit. Kelapa sawit. Simbol kawasan. Kumpulan satu. Getah. Kamu letak apa? Simbol kawasan. Masjid siapa dapat? Titik kan? Kosong markah. Sebab saya ambil ni daripada kawasan. Tak ada pun dekat titik tadi. Disqualified. So sepatutnya masjid dekat titik. Simbol? Simbol titik. Okay. Okay, pertempatan siapa dapat? Pertempatan. Pertempatan kat mana? Pertempatan dekat Nombor 2. Betul. Satu markah. Yang kosong. Kosong tadi ke berapa? Kosong bulan 3 Tapi mereka jawab. Hutan. Hutan siapa dapat? Gabi. Hutan kat mana? Kawasan. Salah. Tadi yang kosong tu bulan 3 ke bulan 4? 3 ke 4? Tadi ke bulan last satu. 3. Saja teh. Sungai. Sungai kat mana? Sungai Garisan. Sungai adalah garisan. Okey, jalan kereta api. Jalan kereta api kat mana? Garisan. Simbol garis. Garisan, betul. Jalan. Jalan simbol apa? Garisan. Betul lagi. Bukit. Bukit. Siapa bukit? Bukit. Bukit kat mana? Bukit kat mana? Bulan belakang sekali. Bulan Aki Bedrin Muhammad Aiki. Siapa tadi? Apa? Salah. Kenapa kumpulan kamu tak cukup? Kumpulan satu kenapa tak cukup? Okey, ada lagi. Okey, sekolah. Sekolah? Saya boleh percaya mereka pada kamu. Sekolah apa? Singkatan perkataan. Kosong. Kenapa kamu lebih? Kenapa kau punya 3 lebih? Kamu betul-betul ke? Kamu dapat apa tadi? Kamu yang saya tak sebut apa? Tapi yang ketiga dapat jalan, payah, dapat di. Maksudnya payah kamu lah.
Yelah, payah kamu. Kami tak ada pun. Masa kamu dah cukup? Memang kami cukup je tadi. Ha. Kalau tak ada memang payah. Okey, hampa cukup dah. Kenapa kumpulan 1 tak cukup? Asalnya terlebih. Satu tak cukup. Belum 4. Dah cukup. 4 tu lekong yang pertama. Kumpulan 1. So 2, kumpulan 3, kumpulan 2, 3, kumpulan 3, 2, kumpulan 4, 2. So yang menangi oleh kumpulan 2. Saya pergi kumpulan 2 menang. Okey, tepuk tangan untuk diri sendiri. So hari ini keseluruhan dimenangi oleh kumpulan 2. Okey, saya nak buat rumusan pada hari ini. Okey, hari ini kita belajar tajuk apa? Peta lakar. Okey, tiga benda tadi apa? Pertama, ciri-ciri peta lakar. Ciri-ciri batu simbol. Simbol. Pandangan. Fizikal dengan budaya. Okey, pandai. Okey, kita ada berapa jenis-jenis simbol? Simbol? Cuba ada 4. Yang pertama? Yang kedua? Okey. Okey, lepas tu apa lagi? Pandang darat budaya adalah buatan manusia. Pandang darat fizikal ialah buatan semula jadi. Okey, sekolah kita pakai simbol apa untuk sekolah? Singkatan perkataan. Ish, bagusnya. Dia perform hari ni. Kusyairi pandai. Okey. Okey, 5 ciri-ciri yang perlu ada. Yang pertama tajuk, yang kedua pemidang. Yang ketiga arah mata angin. Petunjuk. Simbol. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih kelas. Sama-sama.